Ramai orang ketawa apabila Donald Trump pada tahun 2019 menyatakan hasrat untuk membeli Greenland. Media antarabangsa mengejek, pemimpin Denmark marah dan netizen menganggap Trump sekadar bercakap kosong. Tetapi hakikatnya kenyataan itu bukan gurauan kerana Trump bercakap sebagai pemimpin kuasa besar dunia yang melihat peta masa depan global. Greenland bukan sekadar tanah ais kerana ia adalah pulau terbesar di dunia dan lebih 80% dilitupi air, tetapi di bawah ais itu terdapat logam nadir bumi, uranium, minyak dan gas serta mineral penting untuk teknologi moden seperti telefon pintar, kenderaan elektrik, sistem peluru berpandu, radar ketenteraan dan kecerdasan buatan. Hari ini lebih 70% logam nadir bumi dunia dikuasai oleh China dan ini bermakna Amerika bergantung kepada pesaing utamanya sendiri untuk teknologi dan senjata. Trump melihat situasi ini sebagai ancaman keselamatan negara. Selain itu, Greenland terletak di kawasan Arktik yang kini menjadi medan perebutan kuasa besar dunia akibat ais yang semakin mencair dan membuka laluan laut baharu. Siapa yang menguasai Arktik akan menguasai laluan perdagangan, laluan ketenteraan dan sistem amaran awal peluru berpandu. Greenland berada tepat di titik strategik antara Amerika, Eropah dan Rusia. Sebab itu Amerika sudah lama mempunyai toilet air base di Greenland yang digunakan untuk radar peluru berpandu dan pemantauan Rusia. Trump melihat risiko besar jika Amerika tidak bertindak kerana Rusia sudah lama menguatkan kehadiran tenteranya di Arktik, manakala China pula walaupun bukan negara Arktik menggelar dirinya sebagai Near Arctic State dan mula melabur dalam pelabuhan serta lombong di Greenland. Bagi Trump ini bukan lagi soal ekonomi semata-mata tetapi soal siapa mengawal masa depan dunia dan sebab itulah isu Greenland dibangkitkan secara terbuka bukan untuk populariti tetapi sebagai amaran geopolitik. Namun apabila Denmark dan Greenland menolak ide itu, Trump bertindak luar kebiasaan dengan membatalkan lawatan rasmi ke Denmark menunjukkan betapa seriusnya isu Greenland bagi beliau dan persoalan seterusnya ialah kenapa Trump mahu membeli Greenland dan bukan sekadar membuat perjanjian serta kenapa Greenland menolak walaupun nilainya berbilion dolar yang akan dijawab dalam bahagian seterusnya. Persoalan utama ialah kenapa Donald Trump mahu membeli Greenland dan bukan sekadar menandatangani perjanjian seperti negara lain. Jawapannya terletak pada cara Trump berfikir sebagai ahli perniagaan dan bukannya ahli politik tradisional. Kerana bagi Trump perjanjian boleh berubah, boleh dibatalkan dan bergantung kepada siapa yang memerintah, tetapi pemilikan adalah kekal. Dalam sejarah Amerika Syarikat, perkara ini bukan asing kerana Amerika pernah membeli Alaska dari Rusia dan Louisiana Purchase yang menggandakan saiz negara itu. Jadi dalam minda Trump membeli Greenland bermaksud Amerika mendapat kawalan penuh tanpa perlu berunding setiap tahun, tanpa risiko perubahan kerajaan dan tanpa campur tangan pihak ketiga. Trump juga sedar bahawa Greenland berada di bawah Denmark tetapi Greenland sendiri mempunyai autonomi dan semakin kuat tuntutan untuk berdikari. Trump melihat peluang jangka panjang di mana jika Greenland suatu hari merdeka, Amerika boleh menjadi rakan strategik paling kuat atau pemilik yang menjamin keselamatan dan ekonomi pulau itu. Dari sudut Trump ini, lebih murah daripada membina pangkalan tentera tambahan di seluruh Arktik dan lebih selamat daripada berperang dengan Rusia atau China. Selain itu, membeli Greenland juga akan menghalang China daripada meluaskan pengaruh ekonominya kerana China sangat agresif melabur dalam lombong dan infrastruktur di negara kecil yang perlukan dana. Trump tidak mahu Greenland jatuh ke dalam perangkap hutang atau pengaruh China seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Namun Denmark dan Greenland menolak idea ini kerana bagi mereka Greenland bukan komoditi untuk dijual dan penduduk tempatan sangat sensitif terhadap isu kedaulatan, budaya inut dan identiti mereka. Greenland juga bimbang jika dijual mereka akan kehilangan hak menentukan masa depan sendiri dan menjadi sekadar aset strategik kuasa besar. Sebab itu, penolakan Greenland bukan soal wang tetapi soal maruah, identiti dan kebebasan. Tetapi bagi Trump, penolakan itu tidak menafikan hakikat bahawa Greenland tetap akan menjadi rebutan kuasa besar.
dunia dan persoalan yang lebih besar ialah jika bukan Amerika yang menguasai pengaruh di Greenland, siapakah yang akan mengisinya pada masa hadapan yang akan kita bongkarkan dalam bahagian seterusnya. Bahagian paling penting dalam isu Greenland ialah peranan China dan Rusia yang jarang dibincangkan secara terbuka kerana kedua-dua negara ini melihat Arktik sebagai medan kuasa baharu dunia. Rusia sudah lama membina kehadiran ketenteraan di Arktik dengan pangkalan tentera, radar dan kapal pemecah ais bersenjata kerana bagi Rusia Arktik ialah laluan terus ke Eropah dan Amerika. Rusia juga menganggap Arktik sebagai zon keselamatan nasional mereka dan bersedia mempertahankannya dengan kekuatan ketenteraan, manakala China walaupun bukan negara Arktik melabel dirinya sebagai Near Arctic State dan menggunakan pendekatan ekonomi untuk menembusi kawasan ini melalui pelaburan Lombong, pelabuhan dan projek infrastruktur. China berminat dengan Greenland kerana pulau ini kaya dengan mineral strategik yang penting untuk industri, teknologi dan ketenteraan mereka. China juga mahu memastikan bekalan logam nadir bumi tidak dimonopoli oleh Amerika pada masa depan. Trump melihat gabungan strategi Rusia yang bersifat ketenteraan dan China yang bersifat ekonomi sebagai ancaman dua penjuru terhadap kepentingan Amerika. Jika Rusia menguasai laluan dan China menguasai sumber, maka Amerika akan berada dalam keadaan terkepung dari segi keselamatan dan ekonomi. Sebab itulah Trump melihat Greenland sebagai benteng terakhir untuk menahan kemarahan kedua-dua kuasa ini. Bagi beliau, Greenland bukan sekadar pulau tetapi titik kawalan yang boleh menentukan siapa mengawal Arktik dalam tempoh beberapa dekad akan datang, dan inilah sebab sebenar mengapa isu Greenland dianggap serius walaupun disampaikan dalam bentuk yang kelihatan luar biasa oleh Trump. Bagi rakyat Greenland sendiri, isu ini sangat rumit kerana mereka berada di tengah perebutan kuasa besar dunia sedangkan mereka hanya mempunyai populasi yang kecil dan budaya yang unik. Majoriti penduduk Greenland adalah masyarakat Inuit yang sangat bergantung kepada alam sekitar, laut dan ais untuk kehidupan harian mereka. Mereka bimbang jika Greenland jatuh sepenuhnya di bawah pengaruh kuasa besar seperti Amerika, China atau Rusia, budaya mereka akan terhakis dan tanah mereka akan dieksploitasi tanpa mengambil kira kepentingan rakyat tempatan. Walaupun Greenland mempunyai otonomi sendiri di bawah Denmark dan ada keinginan untuk merdeka sepenuhnya suatu hari nanti, rakyatnya sedar bahawa kemerdekaan tanpa sokongan ekonomi yang kukuh boleh menyebabkan mereka terjerat dalam pengaruh kuasa asing. Sebab itu sebahagian rakyat Greenland melihat tawaran Trump sebagai ancaman kepada kedaulatan dan identiti mereka, walaupun ia datang bersama janji keselamatan dan pembangunan. Mereka juga takut Greenland hanya akan dijadikan pangkalan ketenteraan dan lumbung sumber semula jadi tanpa manfaat jangka panjang kepada rakyat tempatan. Inilah dilema besar Greenland, iaitu antara menjaga maruah dan budaya sendiri atau menerima realiti geopolitik dunia yang semakin keras di mana pulau mereka tidak lagi boleh bersembunyi daripada perhatian kuasa besar dunia. Kesimpulannya, isu Greenland membuktikan bahawa dunia hari ini tidak lagi berperang dengan senjata semata-mata tetapi dengan lokasi sumber dan strategi jangka panjang. Donald Trump mungkin kelihatan pelik apabila menyebut mahu membeli Greenland, tetapi di sebalik kenyataan itu tersembunyi realiti pahit bahawa pulau ais ini adalah antara wilayah paling strategik di dunia. Greenland menjadi sasaran kerana ia kaya dengan sumber mineral penting berada di tengah laluan Arktik dan menjadi benteng keselamatan antara Amerika, Rusia dan Eropah. Penolakan Greenland dan Denmark pula menunjukkan bahawa dunia kecil juga tidak mahu terus menjadi alat kepada kuasa besar walaupun ditawarkan wang dan pelindungan. Hari ini isu Greenland hanyalah permulaan kerana apabila ais semakin cair dan persaingan kuasa besar semakin sengit, wilayah seperti Greenland akan menjadi semakin penting dan semakin berbahaya. Persoalan sebenar bukan lagi sama ada Trump betul atau salah, tetapi siapakah yang akhirnya akan menguasai Arktik dan menentukan masa depan dunia. Dan jika anda mahu faham bagaimana geopolitik senyap ini membentuk dunia yang kita bakal warisi, jangan berhenti di sini kerana cerita sebenar kuasa besar
Dunia baru sahaja bermula.